Seorang budak menyertai rancangan Roda Impian yang secara tidak sengaja mengubah masa depannya dengan cara yang luar biasa. Walaupun budak berusia 13 tahun ini memang meminati rancangan tersebut, tetapi dia tidak pernah menyangka akan berpeluang untuk menyertainya. Namun apabila Wheel of Fortune datang ke bandar tempat tinggalnya, dia dengan gembira mencuba nasib dan memohon untuk menyertainya. Daripada ratusan pemohon, hanya 15 peserta yang terpilih, dan secara mengejutkan dia adalah salah seorang yang bernasib baik. Apabila tiba masanya untuk bertanding, dia bermain dengan cemerlang dan berjaya memenangi $3,000. Tetapi tiada siapa yang menyangka bahawa wang ini sebenarnya akan mengubah segalanya. Sejak kecil, dia sangat meminati sukan perlumbaan, tetapi keluarganya tidak mampu untuk menyokong minat tersebut. Oleh itu, dia terpaksa mengalah. Namun, selepas kemenangannya di Wheel of Fortune, dia mendapat tahu bahawa ramai pelumba profesional sebenarnya bermula dengan perlumbaan go-kart. Dengan wang yang dimenanginya, dia membeli sebuah go-kart dan mula berlatih. Tidak lama kemudian, dia menjadi sangat mahir dan akhirnya menubuhkan sebuah agensi pemasaran yang sangat berjaya. Hari ini, Zac Brown adalah CEO McLaren Racing dan merupakan salah seorang individu yang paling berpengaruh dalam dunia F1. Komen pandangan korang.